Kenapa duit selalu habis walaupun gaji besar? Pernah tak kau rasa baru seminggu gaji masuk tapi duit dalam akaun dah tinggal separuh? Kadang-kadang tinggal suku. Ramai ingat masalahnya sebab gaji tak cukup. Tapi sebenarnya mungkin masalahnya bukan pada jumlah duit. Masalahnya sebab semua duit kau duduk dalam satu akaun. Dia macam ni. Ada satu konsep kewangan yang semakin ramai orang mula gunakan, iaitu sistem 3 akaun. Tujuannya sangat mudah. Bukan untuk bagi kau jadi kaya dalam sekelip mata, tapi untuk bantu kau urus duit dengan lebih baik. Konsepnya ialah memisahkan duit mengikut tujuan. Asingkan duit lah. Akaun pertama, akaun belanja. Akaun ini digunakan untuk pembelanjaan harian seperti makan, minyak, barangan dapur dan keperluan harian. Bila duit dalam akaun ini dah habis, itu isyarat untuk berhenti berbelanja. Akaun kedua yang korang kena buka adalah akaun simpanan. Akaun ni pula untuk duit yang kau tak bercadang nak sentuh, yang memang kau nak simpan supaya simpanan boleh bertambah sedikit demi sedikit tanpa terganggu dengan perbelanjaan harian dan juga mingguan korang. Baru dah duit tu boleh banyak. Ramai orang gagal menyimpan bukan sebab tak ada duit, tetapi sebab macam mana diorang uruskan duit dalam akaun. Dan yang terakhir, yang nombor 3, akaun komitmen. Yang ni khas untuk bil bulanan. Contohnya sewa rumah, ansuran bulanan kereta, pinjaman, utility ataupun apa-apa komitmen yang korang memang kena bayar setiap bulan. Bila duit komitmen korang diasingkan lebih awal, risiko terlupa ataupun terlebih belanja pun akan berkurang. 3 akaun ni sangat penting. Yang ramai orang terlepas pandang, dia anggap benda ni mudah. Tapi orang dah buat, dia nampak perubahan hidup dia. Kalau semua duit bercampur dalam satu akaun, kau akan rasa baki tu masih banyak. Sedangkan sebahagian daripada nilai ataupun duit yang kau ada tu dah ada tuan. Ada yang untuk bil, ada yang untuk simpanan, ada yang untuk belanja. Kadang-kadang masalah kewangan bukan sebab kita kurang duit ataupun tak cukup duit, tetapi sebab kita tak tahu macam mana nak uruskan duit. Itu je. Simple.